Hai guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So nama aku Nadaka. Seperti biasa, seperti yang korang dah baca di title kita thumbnail aku, hari ni aku nak buat reaction jump scare seram, video seram gitu. Tajuk pun cerita seram. So pakai rambut pink pun dah seram. So apa kata kita tengoklah terus video ni. Sebelum itu nak terima kasih juga lah kepada subscribers baru aku yang sudi subscribe YouTube channel Nadia yang tak seberapa ni kan. Walaupun subscriber tak banyak lagi, tapi it's okay, kita akan cubalah buat video yang best-best untuk korang tengok ya lepas ni. So guys, tanpa membuang masa, aku nak buat reaction video YouTube reaction yang biasalah kan, cerita seram-seram gitu di YouTube channel POV True Horror Story. Tajuk yang aku nak tengok pada kali ini adalah tajuk dia jiran yang bising, noisy neighbor. Jiran aku tak bising, tapi aku yang bising ada lah. Jiran aku senyap je kan. Cara orang, aku je suka cara hal orang. Bising, buat video macam tu kan. So tanpa membuang masa, jom kita tengok video ini. Jom. So guys, tanpa membuang masa, jom kita tengok. Bismillah. Amboi, laju betul menaiknya kak. Buat apa ni? Estupid siap buat sul. Kuat mencarut akak ni. Mana pula dah bawa balik. Mengumpat jiran sendiri weh. Dia ketawa sebiji macam hantu Aku tahu macam hantu Oh tapi iyalah, jiran dia gelap macam hantu. Dah pasang telinga pula akak ni. Sekejap korang. Dah kenapa Cik Chong ada kat situ pula? Awas sangat ni Cik. Kejap korang, kejap. Speaker aku ni tergolek. Aku nak pakai speaker ni supaya macam ada efek lah kan. Tak, Cik Chong tu kenapa awas sangat mari? Sabarlah Cik Chong. Aku tak siap lagi nak setting-setting barang ni. Okey, teruskan. Serius lah dia ni. Kau tak nak mampus pun. Oh, disgusting. Okay. Buat kerja lah. Dah pergilah tidur. Lah, dia tidur macam tu je ke? Weh, tapi rumah dia ada pocong weh. Ada orang batuk. Weh, jiran dia tadi. Abang Jamil Abang Jamil? Abang Jamil nak apa? Abang Jamil kahwin 3 tu ke? Hello? Dah kenapa Abang Jamil diam je Abang Jamil? Pocong! Abang Jamil jadi pocong korang? Abang Jamil? Janganlah tegur! Dia 2 kali kelip weh. Memang betul hantu. Lari! Dah tak payah tengok akak. Ya Allah, bijaknya kau akak. Jangan tengoklah. Aku dengan kaku tengoknya. Mak. Dia punya grill dia
background dia macam dalam penjara apa. Oh, kejut aku. Dah ada orang nangis pula. Siapa yang menangis tu? Jiran dia. Kak Mia. Kak Mia. Kak Mia. Ya Allah, Kak Mia. Oh, dia pakai baju putihnya. Aku je Kak Mia. Kak Mia dah lah. Jangan masuk rumah sini, Kak Mia. Macam tak nangis pun. Dah. Jom. Sini. Tak menangis pun. Okey, kamu. Sini, Kak Mia. Wah! Ya, Abang Jamil ni terkejut aku. Lah, korang dia mimpi. Tak, masalahnya dia mimpi dekat tempat sebelum dia tidur tu Real sangat mimpi dia ni. Kejut aku. Lah, nak serahkan dengan cerita tu, anda takut? Wasia. Dah takut. Sambung balik jiran dia tadi. Wasia, dia dua-dua. Malu-malu. Korang tak? Tak ada. Tak ada korang. Jiran dia tak ada. Dah masuk dah rumah kak. Dah. Tak. Korang tak seram ke? Dia terlelap, dia mimpi pocong dekat tempat yang sama. Lepas tu kalau aku macam teringat-ingat tau, macam kat sini lah yang aku jumpa pocong tadi dalam mimpi. Faham tak? Korang faham tak maksud aku? Dia macam dia javu macam tu tau. Mimpi tu. Macam tu lah yang aku rasa bila aku mimpi kat rumah baru, kat rumah lama aku yang aku mimpi hantu tu. Aku nak pergi pun takut tau. Akak ni siap boleh datang rumah jiran dia lagi ni. Takut korang. Tak payahlah. Itu jiran dia. Oh. Pergi mana? Oh. Nak pergi tangga nak buat maksiat ni. Boy. Kak dia ni. Tangga. Aku takut lah. Aku takut hantu tu ada belakang pintu ni. Apa ni? Mak! Aku dah kata dah. Hantu tu memang dah akak tu. Aku ngumpat lagi kan. Masuk rumah pula. Tak relax guys. Jump scare kali ni memang tak relax. Cik Chong tu, Abang Jamil ke apa nama dia kan, memang tak relax. Dia memang akak tu. Sebab akak tu duk mengumpat jiran dia kan. Kau mengumpat jiran kau tu ada skandal lah, ada tu lah, buat maksiat lah, bising lah, apa semua kan. Kan Cik Chong tu marah. Itulah dia. So guys, itu sahajalah video untuk kali ni, video jump scare kali ni. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Taking care. Bye.